If the line is a bit slow, I think I might not stream tonight. If it's a bit slow, I think it's very slow. Yo, Jer, hello. Saya mungkin tak balik nih. Jer lagi ngelajar. Itulah. Nantilah saya try download game handphone. Saya sudah install juga game apa nih yang stream untuk phone. Tes. Itu like kah?
Lag dia betul-betul lag. How not to play in lag. Thanks, Jer. Oi, under tas. Thank you, Jer. Thank you, Jer. Macam mana ni mau jangan stream yang lag. Sekarang lag banget. Yo, Cupi, what's up? Lag habis pula. Aduh. I think I need to use the tap. Aduh, sangat lag. Oh, my signal very bad lah. Yo, Jer, saya main guna apa ni? Saya main guna Switch ni. Dan saya guna line DG, biasalah. Ada hari dia okey, ada hari dia tidak okey. Hari ni dia langsung tidak okey. Yo, Cupi, ada orang nak main tak? Rise. Rise, I don't know sebab malam ni nak tolong cheat kejap. Oh, dia main apa ni? Sorry. Stories. Yep. Okay, jap. Tengah adjust lah dia punya line internet ni. Stream so bad. Internet so slow. Saya main. Alright. Test. Testing. Tadi ada apa ni? Ada change network. So saya cuba try balik lagi guna phone kasih hotspot. Oh my god. So slow. Jer, thank you Jer. Tadi yang for the stars tu. Kau jugalah. Orang kini ngau juga bayang ni.
Hello kid. Oh, shock kena ni, kena carry. Dulu tu tak boleh pakai ke atau aku still boleh refurnish dia punya skill ke macam mana? Okay, monster kau pakai je macam biasa dia. Cuma je, Okay. skill yang L tu, size large tu kan, kau ada? So yeah guys, just now that was my friend. Friends. Alright, since they are sorry. Teknik lah. Terus sekarang ni Yang nak- high rank kau dah boleh farm kat Okay. XL punya. Kau tahu ni. Since they are Maksudnya playing aku together, kena ambil I telur will be daripada playing Den High Rank. public. Yes. Ambil telur dia je tapi tak payah gunalah telur tu. Ambil skill dia je lah. Atau upkan level sampai skill tu buka, Yes. ambil tarik lah. Oh, aku ingat kena macam yang lama tu tak payah pakai yang baru balik. Oh, boleh lah. Jin dia je. Cuma kalau monster baru tu kau kena naikkan balik macam biasa lah. Sebab aku ada dapat yang Ratalos warna biru Thank you Ani for the like. Oh, Azura Talos. Aku dapat yang tu. Skill dia lain pula. New pattern speed, bukan power tu. Nak kira binatang ni kategori lain. Oh, finally. Dia lain. My Oh, line dia is back. kategori. It's back boys. Dia lain. Aku punya jin yang monster lama. Alright, okay. Finally. So let's play fire. Ada skill apa? Climb dengan jump kan. Dua dalam satu kan. So macam untung lah aku nak cari binatang yang swim pun tak banyak. Kalau ada pun macam tak guna je. Buat map apa tu? Kalau kau nak Palamu, itu tadi apa ni? Chris, you ada Palamu tiket tak? Habis. I can buy but rugilah. Why? Faham. Tak ada sebab Kit baru masuk high rank. Oh, Tak apalah, biar aku belilah. Kalau mau tiket tu macam mana? Kena beli dekat mailing. Kena dekat Leaks. Tapi kau kena pakai botol cap lah sebab kita nak SR punya. Ada. Sebab kalau kau main yang rare punya, kau dapat just normal Palamut. Kalau kau main SR, kau boleh dapat semua elemen. Elemen. Tapi yang paling power punya elemen apa? Yang recommended? Semua. actually. Semua Semua kuat. ada. Semua balance. Semua. Tapi kita bawa satu je kan? Right. Kau boleh bawa semua. Kau boleh bawa 6 dalam kau punya monster party. Ya, tapi rugi lah. Tak boleh swim. Tak boleh rock break. Dia swim macam- dalam game ni tak penting sangat. Sebab swim just untuk dalam story. Tak tahu aku masuk high rank punya den ni. Banyak juga peti semua dalam sungai. Atau juga ada pula binatang. Yang tu boleh skip Kadang-kadang lah. bawa binatang yang tak guna. Boleh skip. Macam kalau let's say ada river ataupun yang apa ni, yang fire river tu kan, yang lava river tu, yang tu boleh skip lah. Boleh cari alternate route. Jalan lain. Bukan tu. Maksudnya kalau ada treasure. Kau kena pergi seberang tu macam ada treasure. Itu je. Betul juga. Jangan gate aku buka Palamut punya ni. Palamut punya.
Ada. Lepas tu monster nak kena bawa apa memang naga kuga kena bawa wajib bawa Untuk co-op 3 ekor boleh bawa. Kau ya bawa betul. tak kisah apa boleh bawa. Actually Dia sebab kalau kalau bawa Nakakuga dia just untuk escape je. nak senang bawa lah, ada satu monster speed, satu attack, satu technical lah. Betul. Oh. Dan Nakakuga tu dia macam bonus lah sebab kita dalam co-op kita tak nak jumpa, tak nak lawan binatang tau. Kita just nak kutip telur, kutip chest. Itu je target kita Macam dalam co-op. gitu. Aku fikir-fikir kalau kau expedition kalau boleh bedal semua monster dapat semua material. So macam 2 in 1 lah, dapat telur dengan material monster yang jumpa. Tapi rupanya kena co-op tak recommended lah. lawan buang masa Lama Tapi kot. kalau seorang tu level tinggi, seorang tu level tu Level tak Oh ya ke? Oh. sikit, kau pergi dekat quest spot. Aku nak spray. Kalau nak cari telur, prey finding. Prey finding. Yang untuk prey biasa ni, yang tak pakai tiket ni, pakai apa? Yang mana? Yang prey biasa ni, offer charm kan? Oh, ya. dia tak effect dalam kau. Dia prey biasa je. Oh, prey yang tak charm Prey lah. Prey yang apa-apa. atas tu tak Kalau effect dia lah. pakai counter spray je. Yang itu pakai apa? Yang tu je effect dalam co-op. Kalau kau offer charm dia tak effect dalam co-op. Oh. Okay. So guys, this is my friend. Oh, lepas tu benda ni tak ada counter. Apa dia? Yang charm yang prey biasa ni tak ada counter masa dia. Tak ada masa sekali pakai je. Untuk charm, kalau kau masuk co-op, masa dia tak gerak pun sebab dia tak effect. Tapi kalau prey, contohnya kau dah habis satu co-op quest, dia akan prey tu akan hilang dia effect. So kau kena prey lagi sekali. Okay, Fine. dia kat The multiplayer. line is okay. Tengah stream tu. Lotan tengah stream tu. Alamak, sorry. Let relax. You guys can talk. No problem juga. Oh ya. Dah bagi advice kan, senang sikit. Okay, JP. Multiplayer then? Kenapa? Okay, multiplayer tu. Okay. So the line is already okay. Sorry for the technical difficulty tadi. We're back. I would play Rise if my friend is online, but now main ini dulu. Saya mau cari itu fire apa ni? Fire skill on slot Jin. Okay. Kalau kau nak dia main normal, cari normal. Kalau kau nak dia main element water, kau kena cari lah apa main element water. Kalau water, I recommend Mizu lah sebab dia paling flexible. Yeah. Yalah. Tapi Mizu seorang je lah yang water. As for now, Mizu seorang je lah. Lepas tu dia tak ada skill swim. Itu yang geram tu. Ya betul juga kan. Bodoh betul. Yang naga air tu, naga current tu ada pula. Dia confuse gila. Naga air tu boleh
Apa boleh swim. Jalan. Kit. Dalam ni kita kutip semua cas dulu. Kau payung dia ni SR ke? Kit kau kena buat. Apa, aku ada lagi 500 tiket. So, tak heran lah. 503 pula 500 token. Kit kau kena Tak buka apa, chest aku tau Kit. nanti aku reimburse, aku buat. Tapi kalau macam contoh, dekat open world tu aku dah boleh fast finish binatang. Dekat sini kau tak boleh Tak boleh. Co-op memang tak boleh quick finish. Oh, kena memang fight lah. Betul. Yes. Tapi yang ada orang still ikut dulu macam kat open world punya HP kan? Atau dia increase? Ikut sama. Sama. Kalau 500 je lah HP dia. Yep. Yes. Rasanya lah. Sebab tak pernah lagi nampak lah paling susah kan. Lawan dua orang susah. Tak pernah lagi lah. Unless kalau duduk level rendah, lawan yang high rank yang tak betul, memang sakit lah. Tu yang menantang paling sakit dekat map pertama tu lah. Saint Beriot kan. Lain-lain rasa boleh go lagi tu. Slow. Maknanya tu dia suruh kau tukar armor, upgrade armor, betul-betulkan binatang punya jin. Itulah. Aku nak kena pergi setiap region tu lah. Curi telur untuk tu. Tak perlu curi semua telur. Kau decide binatang apa yang kau nak bawa, kau farm jin untuk binatang tu dulu. Oh. Betul? Contoh macam kita macam Lotet dia pakai Mizune tau. So dia memang farm banyak jin untuk Mizune punya ni. Maksudnya dia masuk den ke atau dia kalahkan Mizune paksa balik den ke? Dia masuk den. Masuk rare high rank den. Kutip telur. Telur. Tapi random. Kita tak tahu lah telur apa dapat kan. Actually Yes. dia Mizune punya den memang confirm Mizune lah. depends dengan chance lah. Kalau let's say you dapat buka 5 apa ni? Pungut 5 egg and then antara yang 5 egg tu mungkin Mizu. Okay lah, luck tu. Betul? Masuk 5 tak dapat kan? So sakit. Mizu consider normal egg lagi. Tapi kena high rank lah. Kalau nak sedap dapat jin, kena masuk yang den warna emas lah. Kalau kau masuk yang warna merah, chances untuk dapat rare jin Random. tu Dah tu random kan? Random sangat kan? very low. Kalau kau masuk yang emas, confirm kau akan dapat mini gold lah. Dapat rainbow. Yang apa ni? Apa nama? Armor spear dengan armor weapon tu, spear untuk weapon tu, itu bila nak craft weapon tu first time je kena pakai benda tu kan? Yep. Lepas tu start pakai material lah. Yes. Tak betul. Oh. Aku yang setiap upgrade dia kena buat. Weapon aku ni semua level 2 lagi. Setiap craft first dia lepas tu diminta lah train untuk beli kan. Kit, kau ke yang main dengan PRD tu? Minecraft. Main Minecraft? Dengan Syafiq Ari tu. Tak dah. Itu tak. Oh. Member aku tiap cakap dengan diorang, apa motif diorang main Minecraft macam gitu kan. Macam diorang main macam tak betul lah tu. Aku tanya lah. Aku pasal aku tengok juga orang main Minecraft kan. Dia cakap, kita nak buat macam mod ke apa kan. Ni tak ada. Dia macam gaduh-gaduh, gurau-gurau. Macam confuse gila gitu. Patutlah. Aku ingat kau yang main suara sama tau. First egg nolak. Lain. Ada satu brother tu suara dekat-dekat sama dengan aku. Dah buat sana. Biji. Cupi, kalau macam kau tengah in battle, kalau aku masuk dengan Naga Kuga ni dia binatang yang throw battle dengan kau lah. Tak tahu aku kena tukar tu. Dia akan terus pakai nak ketukan kau lah. Lepas tu boleh tukar je dalam tu. Kau nak join boleh, kau tak nak join pun tak apa join kau. Jual lah, aku tak tahu binatang apa ni. Nak main kiri lah. Ivory. Oi, tak lah, binatang kilat. Aku nak pakai Gunlance tau, tapi nanti macam Gunlance tu macam merugikan nyawa aku. Sebab aku kena hit gila baru dapat kill sheet naik banyak. Dan boleh tetap buat prinsip tu. Yelah, kill sheet saja. Dia tak bahala. Lagi sedap. Korang tak dengar kan my game punya voice kan? Sword and shield atau great sword. Tak mereka ni Tak sama. ada.
all good bro. Dia loading dia memang lambat Itulah, ini jelas kata sikit. lah. Yalah, dia pun open world ni. Ini. Malam ni aku live lama sikit. Kalau line okey. Alright. Tengoklah. Oh, selalu aku tengok stream kau kadang-kadang putus. Aku risau je. Ah, Internet aku boblo. tak, memang line lambat tu. Oh. Aku stream actually hotspot dari phone, antara phone, tab ataupun phone wife lah. Yalah. Kalau lag aku tak live lah, aku main kejap je. Lah, ada time main je lah. Sekarang ni COVID ni itulah bahaya je. Buat apa-apa pun macam sikit lah. Betul tak? Nak keluar jalan pun tak boleh. Bosan kan? Ya, aku pun rasa PM kedai-kedai game tu. Nak kena tanya lah kat mana ada game baru ke kat mana. Tapi nanti next month Aku ada. nak pre-order game Kimetsu no Oh, tapi yang tu ada tak dalam Switch? Tak ada kan? tak ada. Dia PS kan. Ada ke yang you share yang Cupi. you share hari tu? Cupi ni binatang ni kalang kenapa ni? Aku tak pakai skill apa. Sekarang dia tengah marah. So sekarang dia pakai power. Power. Pakai speed. Alright, speed alright. Tadi aim aku. Aku takut counter Apa? balik aku Cancel. sakit dah. Aku cancel dia punya skill, no worry. Oh, nak kau ada punya. Naga Kuga ni yang kau pakai ni attribute dia apa? Power ke skill ke speed? Speed. Speed So broken so. Kid. Faham lah Belkana. Belkana. Armor aku api, pakai baju Radiant. Fire boost, okey lah, boleh kot. Tapi Mana? ice resistant lah. Curi kan? Kau nak betul-betul Belkana, kau kena ready betul-betul loh. Tu lah, aku tak nak buang masa tu. Macam hari tu aku main tengok Shopee main. Oi, gila kat budak ni. Aku tengok Sebab- Aiden stream, Aiden sampai stres betul lah Belkana dekat Aiden tu. Cian dia. Actually Baik kalau dah level Cupi, 60 yang semalam punya kenapa kau tak dapat masuk? Apa dia Kid? Malam yang giveaway tu, kenapa kau tak dapat masuk? Tak ada, kan aku dah masuk elok. Lepas Ada? tu, internet aku putus. Nama aku pun terkeluar daripada scoreboard tu. Alamak. So bila aku masuk balik, dia dah masuk jadi as audience. Aku macam, alah tak apalah. Aku nak jawab soalan betul lah tadi. Banyak betul lah yang bila aku dah mati tu. Aku dapat telur. Oh jap, mana tengok telur kau jap. Sorry. Ya, aku bukan dapat telur palemut, yang aku tahu telur palemut. Kejap. Ni memang tu bukan palemut punya lah. Ini Vario. Sam, Jadi, bukan. Ambil lagi, korek lagi. Ini set Vario. Lagi. Kutip lagi. Korang faham apa? Water. Itu kalau Okay, itu kalau mau water. water alright. Apa dia tonton? Korang faham water ke sekarang ni? Aku tak kisah. Apa je sebenarnya. Sebab aku nak dragon sebenarnya. Nak readykan dragon speed. Leverage dengan pigeon dah siap lah. Apa sah budak perempuan ni ikut sekali ya? Aku dia confuse gila. Tak, memang dia akan ikut. Oh, Kau boleh tinggalkan dia. Tapi kau sanggup kan? sanggup lah, susah lah.
Sekejap, should I call you Lotus or Christian? I don't know. Ui, ada babi. Friends. Oh, Lotus. Lotus Gaming. Saya tengah bercakap tadi dengan Nak panggil you apa kan? Nak panggil you your name Lotus ke ataupun your game name? Christian? panggil je Lotut pun boleh, Chris pun boleh. Syafiq panggil aku Drex tau. Faham Aku tak tahu kenapa. Aku macam confused. Panggil Chris lah, Christian. Zack siapa? Chris siapa? Oh, Chris tak. adalah orang yang sama. So yang waktu aku main Rise, aku punya karakter Drex. Drex lah, betul lah. Oh. In-game punya nama salah satu. Okay. Ya, tu sekarang ni kalau aku main game, aku letak je semua Lotut ataupun Chris bagi senang lah. Kit, your level dah level berapa sekarang ni? 60. Oi, boleh boleh tank tu. Boleh tank Belkana. Yelah, tapi nak tahu prepare untuk apalah. Sebab monster aku paling kuat rata loss aku lah. Sebab dekat Mahana tu asyik rata loss spawn dekat high rank then Dekat Pemahana Village, kalau kau masuk high rank kan, kau boleh dapat okay, kau dah buat belum Special Adelaide? Special Adelaide biasa? belum masuk lagi. Kau kena buat dulu. Lepas tu kau akan lah, senang kalau kau nak power level kat sana. Kalau kau meter pun kat mana. Sana pun boleh quick finish lah. Ikut level ni. Kalau level kau tinggi. Cakap Mahana ni semua dah aku boleh quick finish. Mahana, okay, senang cerita. Dekat open world sekarang, kau dah habis story kan? Apa-apa binatang yang kau jumpa kat open world, semua slow rank. Okay, betul. Okay. Kau masuk Nama dia warna putih. high rank, nama putih tu semua low rank. Memang kau boleh quick finish. Okay. Kalau kau Yang masuk high rank, high rank, high rank, defense. high rank warna merah dah boleh quick finish lah. Yang Dia- boleh quick finish ada 3 binatang. Semberiot, Bezugus dengan Debeju. Pasal 3 binatang tu asyik kacau. Level satu tinggi lagi tu. Nanti kau masuk level 70 dah boleh lah. Quick finish ni. Dia semua binatang boleh quick finish tau. Kecuali Elder. DBM monster kau masih tak try lagi. Ibian rasa tak boleh. Aku rasa tak boleh tapi don't know. Okay, cerita quiz. DBM boleh quick finish ke tak? Apa tu? DBM boleh quick finish ke tak DBM? Oh, macam tak boleh kot, I think. Tak boleh kot. So Hit, pakai technical dulu. Betul, dia tak serang aku, dia serang aku punya lagi ganti. Pakai technical tu, kau binatang kau tak ada technical. Tak ada lah, dah ganti ada pula teknikal. Kalau nak senang lah kan, kau make sure binatang kau ada 3 attack type lah. Power, speed dengan teknik. Senang kau nak double attack dengan dia. Oh ya, untuk rata loss dengan binatang aku satu lagi tu ada. Untuk yang lagi ganti tak tahu, tak ada. Sebab at least kalau biasanya aku buat, at least kena ada satu. Tapi yang tak tinggi punya lah, pakai MP dia. Pakai macam 20 ke bawah punya lah skill. Takkan nak buat counter je lah, tu je. Sebab aku nak lagi ganti aku ada skin daripada binatang naga yang warna emas tu. Tapi macam skill gila nak cek binatang. Naga warna So, after, yang dekat Mahana tu ada satu yang loreng tu. Oh, Sergios. Yes. Sergios. Aku kalau boleh aku nak ambil skill dia masuk ke naga anti aku. Sebab dia punya skill pun skill normal lah, normal attribute-nya. Main kau make Arachnophobia tu. Ramai orang letak Boleh sleep Arachnophobia. kot. Itu Boleh parah dengan poison. apa? Yang spider tu apa? Yes. Nesila tu.
Oh. Agnophobia. Bukan yang 1 KO lah, yang ni yang biasa je. Orang ignore skill dia tau, tapi kuat tu. Dia satu, memang kuat tapi chances dia very low. Sebab dia tak ada jin yang boleh naikkan chances untuk 1 KO. Kalau lah tiba ada orang kata, why not use inflict red up man? Inflict red up is untuk increase chances untuk monster kena monster kena element macam para semua tu. So not worth it sebenarnya. But it depends on you punya playstyle. Sebab tak ada salah, tak ada betul. You nak letak. Aku main kalau ni normally balance ataupun bias lah aku. Betul. Ni apa ni? Water. Ya ada. Actually Kit Yang yang mana Cik ni, Chris. Dapat dia daripada Palamut, I tak dapat langsung ni. Ni apa ni? Luck tak ada tu. Ini Bariot. Bariot. Bariot sini Tak ada luck tu. Itu send Bariot. Boleh ni sekali tak? Dia dah tak ada habis kan? Kalau dia kata telur dah tak ada, tak ada. Kalau telur lagi. Ada lagi? Putih. Angkat dia. Okey Tuyul. cantik. Ni normal Palamut. Okey. Cantik. Jadi dapat lain-lain. Apa ni Chris? Kita semua dapat Palamut. Kan aku dah cakap Apa luck analisis tu. dia? Dia Salah aku first time. Dia tinggikan chance untuk orang first time pun. Hello. Hellblade tanya, main dengan Chris final dapat Hellblade. Gila betul. Berapa kali cuba yang dapat itu dah Hellblade? lapar league tu kot. Selalu dapat Dread Queen, last dapat ni Hellblade. Wah, ini Palamut apa cerita? Hilang. Bawah Kit, ada telur. Jangan langgar koncu Koncu bawah. Bawah. Ya, aku rasa Kit boleh kot buat ni. Buat Velkhana. Yelah kau kena beritahu aku lah apa preparation dia nak. Weapon jenis apa ke apa. Tapi aku risau nanti kalau orang Rajang tu memang siot lah betul. Oh aku dah tengok dah Syafiq lawan tu. Kan, Syafiq aku tengok tak prepared tu. Dia kat dalam layer yang last tu kan. Buat batu kondisi tu kan. Aku ada dalam Steam tu. Kalau aku ada senang sikit, dia AI tu dia tak boleh tukar monster tau. Tu yang susah tu. Oi. Damn it. Tak ada boleh keluar aku tak sekali. Jangan risau. Aku dulu sekejap. Tukar weapon sekejap. Tapi Dia thank best you tau dia. guys untuk ni support. Kit lah, Kit selalu Apa. selalu aku nampak dia like dengan share. Community Apa ni Chris? Kemungkinan by next week kau start main Rise balik kot. Boleh. Tomorrow ambil dulu sekali. Main lah, Kit. Kalau tak ada benda nak buat, boleh aku on Rise. Sebab malam ni I got another plan. Kawan-kawan PS ajak main Back 4 Blood beta. yang gitu. Yang itu free ke ataupun kena beli? Beta. Dia beta. Oh beta. Open beta ni memang dibagi demo lah, macam demo. Tengok bila nak cari kawan boleh lah. Random memang tak lah. Ui sakit nak aku. Cupi lah. Aku rasa kau ambil luck aku tau untuk yang Hellblade ni. Dia tak keluar dah. The hell? Nak buat man. 5 egg, 5 dia tak keluar. The hell betul. Itu pun random juga lah RNG Actually Kit, kalau you stand by, I think you kena ready banyak water tau. Sebab next month Mizu dengan Kirin tu. Oh. Itu api kan? Kirin Orochi ice. Soulsea Mizusune rasanya air. Elder Frost Gammoth ice lah kan. Lepas tu Drake King is dragon. Itu ya? kita dragon. Dragon ni bukan fire? Drake King dragon.
Damn, aku salah guna monster lain nanti. Ay, shit. If I'm not mistaken lah. Abang nanti ada check balik. Dia tengok lore daripada Monster Hunter lama je. Oh, Sama je wow. tepi tu. Tapi skill dekat dalam game ni berubah lah. Tak tahu. Seriously though, Kid, kau punya suara sebiji kot dengan member Syafiq tu. Miss lah, sial lah pakai skill ni. Tai Malah Aduh. Memang ignore sial tapi miss gila. Dia macam Tigrex punya ability tu. Yang one hit tu. Kalau kena memang boleh one hit. Actually aku tunggu Syafiq ni. Kalau dia okey nak main Rise tapi belum online lagi. Tapi lama tak on. Right. 2 hari Aku tu. kalau main Oh, Rise pun dengan macam guy dengan tu je. tu lah, kalau dulu kita stream waktu Rise tu banyak konten. Yelah dulu kan. Ya. Kid pun ada main kan? Aku ingat lagi. Main. Makin banyak mikir dah beratus-ratus dah rasanya tu. Aku stok kat 400. Aku 500 lebih aku dah stop. Dah dengan macam saya. Tu pun dia minta. Kalau tolong Chris, Aiden, Syafiq dah start main balik boleh ada kawan. Kalau minggu Konten Rise tak banyak tau. Actually kalau dia banyak kan, oi, memang main lah. patutnya kau fokus dekat Rise tau. Community Rise lagi besar daripada Kobe. Oi, Aiden. Lah, story ni turn based. Aiden, ni Hellblade. Masuk chat lah, chat Discord. Aiden, masuk chat Discord Aiden. Kenapa stres tu Aiden? Mari suruh dia masuk Discord kita. Masa ada sebab ni. Bukan kau je stress kot. Aku faham internet tu slow. Itulah Aiden habis streaming dah, orang nak tengok. Ayo Aiden masuk. Aku faham Aiden, kau stress kan tadi. Apa jadi Aiden? Member baru mau apa ni Okay. stream. Aku stres. Aku stream, jap putus. Oh, banyaknya binatang. Benar lah. Ivory. Nak join tak Aiden? Buat ni, buat Dan. Okay. Ni apa ni? Sekejap tak? Itu Palamut. Hijau apa tu? Chris, hijau apa nama hijau? Hijau. Hijau bukan neutral ke? Kalau silap. Neutral. Ya betul, hijau neutral. Biru pekat neutral. Biru cair air. Merah dragon. Merah api. Merah pekat dragon. Ais. Hijau air. Okay, ada banyak tu. Berapa dah bisa tinggal? 14. Oh, mantap. Apa lagi? Gila kau. Tu, ajak Chris tu. Oh, ni tengah tolong kejap. Jom lah Aiden. I need your luck. 11. Ya betul. Aku dah 16. Dah 17. Aku pun tak tahu aku punya sertifikat tinggal berapa. Tu, bawa Chris tu. Itulah kau banyak tiket sangat tadi aku minta carry. Carry dah dapat Hellblade. Siot lah game ni. Bila aku ignore Hellblade banyak pula. Bila aku nak cari kurang. Macam mana ya?
Aku nak cari Hellblade. Nak cari 2 je actually. Nak cari dia punya skill tu. Untuk apa ni? Anjanav. Yang tu apa ni Hellblade tu. Aku lupakan apa? Aku cakap macam mana? Ya, biar aku buat ni dulu kejap lagi. Aku guna artiket je untuk ni. Solo kan. Kalau solo boleh lah artiket. Alhamdulillah. Boleh nak. Kid, kau main game Switch, PS dengan PC ke sekali? Nice. Mobile lah. PC buat untuk kerja je. Tak boleh buat main game. Oh. Susah. Ya, aku ingat Drag King Fire tau. Tu aku combo Fire. Siot. Kalau Oh. Dragon ai. My bad, sorry. Yelah. Kalau macam tu maknanya Yang mereka Talus tu. so dia fire, but then dia winners dengan dragon. Oh, okay. Ya. Nice. Tapi kalau dia pergi juga kan. So Apa kita dia dia dia? immune daripada betul kan. Tapi kalau kita bagi right of channeling yang set dragon semua, Boleh. Boleh je pun. Bila tak ada hal pun, dia tak ada masalah. Kalau stories boleh main Yalah. 4 orang shot kot. kita right of channeling. Senang sikit. Banyak lah monster yang lawan tu. 4 satu. Bukan. 8 satu. Apa? Satu turn je semua orang dah pedal. Salah tu. Bagilah lepas sikit. Normal code. Ni nombor dah. Nak dragon ni. Ni So, ice. Tapi ni kan aku recommend kalau let's say kalau korang nak cari fire skill kan, cari ni apa ni? Pink Radiant. Ambil dia punya buff je. Valiant Flare. Ya. Di buff. Namanya apa? Buff Valiant Flare tu dia naikkan apa fire user dekat. Yang tu sedap tu skill tu. Okay, I got me dragon finally please. Dragon Palamut. Aiden, kau main guna ni ah? Kau main guna sorry, kau stream guna ni ah? Fiber. Tak ada dengan suara apa fiber. Oh, ni kan guna fiber. Fiber. Sekejap Aiden, aku siapkan dulu. Ikutlah sekali. I need your luck. Cupi punya luck, dia curi aku punya luck tau. The hell. Mana tu? Dia dapat Hellblade semalam tu. Lepas tu hilangnya aku punya luck. Hari tu sebenarnya aku tak nak telur Hellblade gila benda. Tapi yang tu dragon. Oh bukan. Hijau tu tanda lah. Bukan Oh, ice. dia tu ya. Oh. Tanda Palamut. Hai. Dia tiket. Tanda Palamut Kalau kadang aku punya aku punya maple
Pun jam. Dari ni next round kalau mood Tak tahu. Ada free ya. Aku tak ada tiket dah. kau ada SR kan tu. Saya apa Chris tu dia nak Hellblade tu. Gelak. Korang tengok nanti next month korangnya macam mana. Susah nanti. Attack Dragon dah simple. Kalau aku macam ni, kau pun sama juga, Chris. I'm not going down alone, Chris. Oi, susah. Seriously tu. Bila nak cari Hellblade susah. Bila tak nak, berlambak pula. Takut. Tengok luck Okay, aku dah buka rumah. Mana tahu nanti Aiden masuk ada luck. Nah. Ada NG juga pun. Jangan. Kalau ada diberi dapat Hellblade, sekarang juga aku buka SR tiket. SR ada 50 pun guna dah 50 tu. Okay, ni Aku suka tengok Syafiq tu main tau Monster Hunter. Tapi itulah knowledge dia kurang kan. So, macam kita nak bicik dia ada sesuatu macam susah gila. So kira tak apa hati tu. tak boleh je actually kita buat dari yang Discord. Guide dia lah. Guide dalam Discord. Tapi aku Sebab dia cakap dah end story tau. Lepas tu dia cakap kan, aku tak banyak pandai lagi. Dia so tapi yang ni just my point of view ah. Jangan quote tau. Aku rasa Syafiq lagi sure daripada Max Hayes. That's it. That's in my stream. That's it. Tu je. Yelah. Apa POV masing-masing yang tak ada salah, tak ada betul. Habis tak dapat kalah tu. Aku dapat fikir Dan tadi nampak buat special idol lah. Apa mana nak? Nah, Aiden. Ha? Special idol tadi apa mana nak? mana? 6, 7, 8, 9. Elderly Aku tu dah sampai. dia bertingkat apa? Elderly. Dia ada yang biasa. Yang biasa punya kau kena habiskan yang biasa punya lu baru ada. Oh, ada yang special. Dia beza elder dan biasa dengan special masa HP tinggi and kuat sikit lah. Mak senang kata versi Apa ni yang biasa? tempat junior. Yang tu tak boleh skip lah. Boleh je kalau kau tak nak main. Kau nak skip boat boleh, kau nak Tapi nak kena break 4 kan? Tak salah aku dunia tu. ikut floor. Floor 1 kau bunuh Z1 kau bunuh specific monster. Floor 2 break 4. Floor 3 dia suruh kau bunuh monster dalam specific turn. Floor 5 kau lawan Berkana. Floor 6 kau bunuh specific monster. Floor 7 kau bunuh floor 6 break 4. Floor 7 specific turn. Floor 9 Vivian. Then secret boss lah, Fatalis. Fatalis tu lawan sekali je. Tu tak lawan lagi. Dia tak kena buat balik. Lawan 2 kali je. Satu dekat Elder Biasa, satu dekat Special Elder. Bulan 10 nanti dia akan keluarkan co-op Fatalis. Ni Kit, kalau dah tengok yang untuk apa ni? Fatalis tu kan. Aku ada buat apa ni? Gameplay dia. Dia step by step. Yang waktu stream tu. Okey lah. Yelah, ada perasaan artis buat dia tu. Banyak Tapi yang tu memang luck lah. Macam bel panas. Yes, you lah.
Oh, co-op Cupi, kalau kau dah pergi map tu, tak buka untuk map aku Kalau kau dah pergi kat area tu. Aku memang nak kena pergi juga Korang macam buat dulu ni. So, ingat bila kau dah lalu aku pun boleh nampak. Hellblade. God damn. Hellblade. What? Okay. Tak dapat. Hellblade. Come on. Tak dapat. Hey. Shit. God damn. The hell? Hellblade tu apa? Skiller bagus. Hellblade binatang ni Deviant Glavenus. Yang daripada Itu je lah. Bukan skill dia sama je macam biasanya. Ada skill baru. Oh, ada skill baru. Skill dia kuat tau Yelah, actually. dia punya yang final attack dia boleh buat 2x kan. Tu yang aku cakap buat. buat skill buat asal tu. Oi. Dia dah tahu buat sikit lah. Uh, Itu je. Dia nama Deviant kan. Takkan save pula. Okay, jom Aiden, kau nak main tak? Janganlah stres. Yang apa ni? Jangan betul and dragon. Kau mana yang dapat? Kau nak dapat yang tu? Apa tu? Kesini. Siapa apa dia Aiden? Sekejap, tengok. So, hari Rabu ni ada tu Ada apa ni? Pokemon Direct. Oh, yang baru. Oh, yang tu. Lagi baru kan? Diamond yang tu aku tak shock sangat lah. Yang aku Ya. rasa okey lah. Aku rasa Pokemon Shield lagi okey kot. Dari Oh, gameplay dengan design. Yalah, pasal dia macam backward balik lah. Dekat sama je dah macam DS tu. Lah aku tengok. Ah. Apa? Oh, ni. Dah. Dekat Expedition ni bottle cap maximum tu satu chest berapa lah? Paling banyak orang tahu. RNG. Talis. Paling max kau dapat 50 lah. Max Ya, 50 lah. Aku dapat 15 tadi kerja je. Sampai banyak. Tapi bukan ni ya. Aku buat solo. Solo aku dapat 50 sekaligus. 10. Memang lag Ada Treasure Hunter. Dia first kau buat Treasure Hunter yang second nak buat material. Aiden, jangan bagi Chris dapat Hellblade. Iyalah. Aku takut. Sila. Dia berapa banyak Hellblade nak kena ada kalau nak complete dia punya set dia. Paling bagus. Complete skill dia sahaja kau kena ada 8 ekor. Yalah. Nak infuse kan. Lepas tu kau boleh, lepas tu yang the rest dalam 3-4 slot tu depends kau boleh letak skill apa. Monster lain ke skill lain. Sekejap Aiden, aku buka map sekarang Kau ikut yang ni tau, yang ada smiley face tu. Tak payah password pun. Ni yang Cupi ajar. Dia friend lah. Chris, you tahu tak tricks to farm bottle cap? Ada trik? Tak tahu. Aku macam Tahu? Tak Tak tahu. tahu? Ui, apa trik dia? Cara dia senang je. You pergi dekat co-op quest nantilah time you off stream atau time you solo kan. Okay. You pergi dekat off stream pun, you pergi dekat co-op, you pergi dekat slave punya quest. Choose anything quest, slave, Silverwind ke apa, Grimclaw ke anything. Pakai gathering punya effect. Kan? You just kutip semua chest and then you just return to lobby. Tak perlu lawan boss. Just repeat banyak kali. Cara senang you nak farm bottle cap. Betul. In juga. 1 hour, dapat I yang boleh off dapat tu. around 500 to 600 bottle cap. Wow. Tapi tak dapat reward lah. Tak ada, reward tu dapat juga. Tapi bukan reward as lawan, reward yang kau kutip chest. What? Oh. Oh, okay. Ingatkan yang lawan tu. Kalau lawan sekali dapat reward memang menipu lah kan.
Lawan tak perlu lah, tapi kalau you nak farm barang tu, bunuh je lah. Kalau tak, you just farm and then Alright, aku dah buka ni tau, map room, Aiden. Jadi ikut je. Oh, sekarang line okey. Tadi line cikai tu, line Kenapa? slow. Pecah-pecah. Masuk apa? Ya. Aku cari ni, aku buka map fire. Satu lagi Jin. Sorry, dua lagi Jin. Dua lagi Hellblade. Andai kau cupi kau tak nak lawan kau buka map kau Aku nampak monster tengah atas mata kau. Ini mesti dia buka map. Buka map atau buka menu ni. Aku play juga pasal binatang tu tapi tak trigger battle ni. Aku ready nak masuk. ini kena Tadi tu ping radiant Ah. Nak tamak ke tak nak tamak? Tamak. Depan ada pula. Tak nak tamak. Tengok Chris lah. Korang jahat kan. Ada je. Tamak korang. Lawan monster tu. Okay, jangan. Sebab dia dah habis. Dia ada dua Aku ingat yang satu je. Lawan. Dia kan Wrong way. Dan berbahaya. Kid, kau punya nama dah level max belum? okay, ni Belum. shortcut ke apa? Kau level 2. Dia Tak, level 3 dia tak, minta tak. binatang apa kan. Tak nampak dia mana. Aku takut nak buat HR je, takut kau one shot. Kalau jumpa Rajang memang tak dapat nak bantu lah. Itu memang Mamat tu one shot. Rajang guard je lah. Sebab aku tak tengok lah. Ramai boleh. Tapi sekali one shot tu bahaya. Bahaya, dia memang boleh one shot. Covering. Level sekarang pun boleh mati lawan dia. Even I sendiri level 99 pun boleh mati dengan dia. Sekarang aku nak tepung. Serius lah. 99 mati. Betul. Ya, 99 tu level je. Sebab bila Rajang once dia dah marah, dia pakai power aura, dia bawa power combo, dia attack 3 kali. Memang kau tak dapat nak tahan. Damage dia 99 lah, sampailah 999 tu, 900 sampai 9. Sebab kita Pack punya tu. nyawa cap paling tinggi 500 rasanya tak. Ya. Monster boleh, Rajang boleh attack kita damage lebih pada 500. Dan England kalau ada Divine Blessing dengan tu lah. Betul. Yes. Kalau ada Divine Blessing dengan Tenacity, yes, kau boleh survive. Satu lah. Aku tak peduli sangat benda tu sebab aku fokus. Yalah, kau tahu kan kid aku kan main DPS kan. Yalah macam kau main skill tu lah tu. Kau cakap ada kau tak boleh carry diorang. Aku diam je dalam live. Weh aku tak boleh carry kau diorang. Kau cakap budak tu. Memang. Macam main Neo tu kan. Dia masuk depth, carry seorang boleh. Satu carry dua berkita. Yalah. Sekarang aku pun dalam tak on Neo pun. Tapi layan je lah diorang main stream. Dapat diorang boleh hantar okey tu. Boleh. Bagi aku Dia kalau dah diorang habis dah time habis kan? story dah okey lah. Aiden ada chest kat hujung. Kali tak bagi. Apalah map SR ni, dia bagi box pun yang box brown je. RNG. Kalau dia bagi boss brown, confirm dia takkan bagi Hellblade. Oi. Siapa tu? The hell? Tak tahu. Iklan. Iklan. Korang tengok Apollo! Seriously, korang tengok nanti bila korang nak cari monster, susah betul. Apollo! Dia macam itu. Cara dia jangan cari. Dah tak Air, nampak jangan cari. Kan Dia susah jangan tu. minta. Lu minta tak dapat. Kau main je. Aku pun tak tahu dekat map pertama ada banyak data lo. Dapat. Okay, Kau cakap 30 data lo saya bunuh. kalau macam tu aku nak cari Dread Queen. Reverse. Dia Kali bukan aku river. bagi Aku lagi. Dia kau tak payah cakap nama binatang tu. Cakap kau nak main je. Jangan sebut main. Tak dapat. Baik kau cakap kau nak cari telur kubir tarot dah. Dah itu okey sikit.
Mana Eden ni? Kit dia head to head dengan kau ke? Apa dah? Dia head to head dengan kau ke takkan? Datang di sini. Tak. Ya, aku tahu dia buat apa. Dia nak buat yang golden move kot. Betul lah dia buat golden move. Cyclone tu. Ya. Okay, saya tamak. Let's go. Sama. Eden, apa ni? Uragan. Okay, Tunggu dia. Dah lah, aku aman. Aku ambil chest dia. Ya, aku Ni kalau aku balik flash tak? Cupi. Tak boleh. Dia tengah marah. Tak boleh. Tak tengok mas. Ya ke? Ya mata dia. Ya, tengah marah. kau kat mana ni? Jauh gila. Kau nak try ya? Boleh. Tak apa try aku try. Sebab dia mata tak merah. Aku nampak muka merah lah marah. Sekejap, aku on the way. Jatuh. Nice. Itu mata tak merah tu. Aku nampak muka merah. Muka dia. Boleh ni. Macam Nama aku punya. Alah, tak one shot aku ni. Aku tak pernah main Switch sangat dekat call ni lah. Aku selalu main kat TV. So macam mata aku tak boleh tengok Switch punya skill lah lama. Aku main kat TV je. Mana main dekat dia punya ni. Tak selesa lah. Kalau kat tempat kerja main lah. Terpaksa. Memang Yang tu gila buat tempat kerja buat TV kan. Fuh. Gila kau buat monitor pun dah kira baik je. Okay, I'm here. Boleh pula lawan ni. Loading time lambat. Cita dapat dah ke? Wah, hammer apa tu Aiden? Lawa oh. Drop bomb. Nice. No, Andy ada save HP. Nice. Ada. Bukan lagi. Sini. Wow. Tan. Nak try KSR sekali Kit. SR Expedition. 60 boleh. 60 boleh aku on ni. Co-op tak kisah level bro.
Kau pakai elemen jam, biar aku pakai finding it. Dia little low sikit, tapi kalau kau nak sama pakai recovery. Oh, list nyamuk tu. Aha. Yo. Sikit lagi. Oh, Rosaini. Thank you for the like. Rosaini, Rosaini jangan heran lah. Ada banyak orang di stream. Saya guna Discord ni. Mereka semua berbincang. Sia Rosaini. Weh, apa ni Discord siapa ni hang? Belum lagi. Oh, okay. My Discord ada masalah pula. Tadi stream masalah, sekarang Discord masalah. Testing. Ya, kita hantar binatang pergi atau ke barat. Expedition Expedition depends lah, mana-mana elok. Cuma every tempat, each tempat akan bagi beza-beza barang lah. Aku perasan. Untuk Loren tu aku perasan dah. Ada yang bagi kau vitality, strength, defense dengan apa tu yang botol tu. Aku letak kat semua tempat. Oh, semua Same lah, bagi balance kan. Kalau fokus one Yep. place nanti rugi. Tapi kalau macam kita nak farm betul-betul farm satu benda je, kita hantar semua kat satu tempat tu tak rugi kan. Tak Kalau juga. kita dah stop, kita reset kat tempat lain pula lah. Ni binatang. Aku nak unlock skill binatang tu macam itulah aku buat. Yang ni 3 binatang juga Tupi. Yang ni, kalau pergi expedition ni 3 binatang juga Expedition Yang ni, yang co-op. 6. co-op tu boleh. Actually kalau boleh kasih max lah 6, bagi tinggi chance. Aiden, apa ni Aiden? Confused ke? Ayah. Kenapa soundnya? Sorry lah. Internet okey. Semua okey, cuma Discord line saja lambat. Tong. Tepalah. Biar ada load apa ni? Loading sendiri. Pas. Thank you. Nice. Rainbow. Boleh lah. Jangan tambah silap-silap tu monster bangun ni pergi belasah saya pula. Nampak apa tu?
Nope. Okay. Lepas sampai to Discord. Boleh-boleh dia ada masalah. Why? I don't know. I don't know. Let's go. Tail. Ya. Mati. Chris kata RTC masalah. Tak dapat dengar suara. Oh, tak apa bro. Fish apa tu? Connection tadi tu. Oh, Apa yang tak bro? dia kata RTC masalah. Aku tak pandai sangat bab komputer ni. Maaf lah. Sama. La ilah nak ada orang sini. Alah. Dan nanti lepas ni guna technical tau. So dia guna speed. Okay, boleh. Orang tengok nanti. Luck aku datang balik. Thanks to Aiden. Mana? Takkan nanya. Tak kena. Oh. Kira Ya, aku kat dulu. T-shirt tak? Sekejap. Apa ni? Kit. Yang AV tu dia orang Sabah kan? Ke orang... Dah. Sabar. Duduk JB. Oh, patutlah sebab Merantau. dia punya slang sama dengan slang saya lah. Tapi pandai you. Ha. Dia semua bahasa lah. Okey lah. Tak tahu. Technical ke? Sekarang ni dia guna technical. Hentam je.
Nice, nice. Oh. Okay. Boleh buat. Dia guna skill last dia. Antara yang cakram ataupun yang bomb tu. Sekejap aku guna kinship. Macam mana? Cakram. Tak apa. Cakram. Yes. Senang je ni actually. Cuma luck. Luck don't have. No luck. Dia masih guna skill. Sekali betul kan? Bukan, dia guna skill tu. Cakram ataupun yang fireball tu. Yang tail tu. Tak apa, kau serang je biasa. Memang dia akan hit. Tukar apa tak? Paling keras. Cakram. Baik. Kalau sekarang main Rise 4 orang memang sedap lah. Semua kena Betul. voice call je. Mak, Aiden katanya minggu depan Aiden Itu bulan depan. Siftil. Bulan depan. Aku tak ada. Boleh sekali je boleh. Boleh lah. Kid boleh carry. HR tinggi. Kita power. Bulan ni dah berdiri ni. Sorry. Tapi hari tu main dengan Navy, aduh pening aku. Dia guna power sekarang ni. Yang main dengan Navy main multiplayer punya main 2 orang tu. Mampus. Orang lagi senang ke? Salahnya dia tak beritahu aku. Aku pula pakai light bukan. Memang binatang tu jago je. Ni. Kalau aku pakai hunting horn lah bau lah. Dia tepat. Tak dapat ingat kan. Jadi aku Tahu tak, mekanik untuk Rise tu memang light bukan, heavy bukan kena aim dulu tu. Lampu. Like bukan automatically ada provoker. Macam ada memang auto bunuh gila saya. Lain kan kalau ada 2 atau 3 orang dia macam gila-gila lah. Actually tak juga. Yang hari tu aku Kami main ke? apa ni? Light Bogan pasang provoke ke? Tak juga dia hit. Dia cari gak yang ni, yang guna long sword semua tu. Agaknya damage kau tak tinggi kot. Sebab aku pun rasa tu, kalau orang tu damage tak tinggi memang tak kejar. Dah Dia rasa macam geli-geli je. Exactly. Tiastra. Come on. Tiastra aku dah banyak. Yang ni. So, Ai. Chris, so did you get it? Sial. Sial. Aku dapat the next best thing lah. Boleh lah. You know. Okay lah. Boleh lah. Apa next best thing tu apa? Drag Queen. Nama monster. Oh okey lah. Okay lah, dia kan dia buat betul tu, sedap tu. Oh nice. Chris, main lagi Chris. Sila habis tiket nanti. Habis tiket lepas tu. Hai, susah. Dah, aku clear dulu ni yang egg ni. Okay, ada 8. Clear sekejap. Yang tu boleh upgrade lagi tak? Tak boleh dapat yang tempat monster simpan. Boleh lah. Kau nak selamat, jangan bagi kita kau. Berapa? Biasanya 3 kali je cukup. Kalau 4 kali pun die. Kalau ada monster lah. Oh, Bernie masuk Baru nak suruh kau masuk kemudian. Tak apa, masuk. Nah, Nak Indy siapa? dia main teknik.
Dia hit yang kau ni? Ah, Okay, kau pakai power attack. ya. Ni je. Tambah satu. Ya, oh. Jalan kau dah betul dah pakai power. Kau pakai power. Siot Jelas, lah. nanti kau akan double attack. Ya. Full hit kepala ni. Sekejap Aiden. Susah nak cari ni. Dapat ping rakian. Oh, tak. Kiri ni sama pula saya dia macam dekat Wu. Betul saya manusia. Evade. Asyik. Tahu kena buat apa. Dia tahu. Jangan lama. Aku rasa kan game ni dia tahu aku nak cari Hellblade. Dia tak bagi sekarang. Jangan minta. You minta confirm tak dapat. Air ni. Aina. Okay, mana ni? Ketika time kau tak minta dia baru dia muncul. Ada. Tu lah, betul-betul. Macam mana? Mendengar macam buat kan. Hai. Apa hujan? Sekejap. Ni. Aiden, kau pasang recovery charm ke? Kalau kau pasang recovery charm, aku pasang charm lain. Apa dia? Sekejap. Kau nak buat kan? Belum lagi? Sekejap aku Chris. belum lagi. Aku buat selling charm dulu. Nak aku jual item sekejap. Lambak item. Dia main speed attack, dia main speed aura. Dia tak activate kau attack biasa dulu. Okay, Aiden, aku buka apa tau? Aku buka mounting charm Recovery. Ha? Ya, aku buka mounting charm lah supaya senang sikit nak ni dapat kinship tu. Tak apa. Tu dia aim siapa ni? Jadi dia target. Sekejap. Tandas dulu. Kau up naikkan. This is Kinship terus lah. Kit. Ngomong. Bagus skill monyet ni aku pasang dekat ni Ratalos. Asyik burn. Ya. Okay. Let's go. Round 4 I think. Round 4. Kalau ini pun tiada, relax dululah. Round tu. Okay, jom, let's go. Aiden, for you round 2 lah. For me round 4. Kita record. Tak lah. Alright. Round 4 lah. Okay, lepas ni aku lah buka ni tiket. Please. Okay lah. Aku minta Teostra lah. Teostra ke Dragqueen ke. Boleh Itu lah. Silver Wing. Nakal Cobra yang aku tengah pakai tu. Ni eh? Ha. Itu telur apa tu? Yang aku pegang ni Teostra. Aku nak telur tu lah. Kutip Dia kan? ada dragon. Nice. Dapat sekali kutip. Let's go. Apa turun.
Lebanese. Sekejap. Kau nak farm jin untuk terus terang kan nanti, kau just pergi dekat Derga base volcano tu. Okay. Kau just pakai Finding 8 punya charm dengan lucky charm, lucky prey tu. Okay. Kau just main spawn dekat Kataban tu. Kalau kau Oh, ada dia nak bagi tukar day, pergi day to night lah banyak kali. kau just kau spam dari mana tu sampai keluar Raiden, rank high rank. Kadang-kadang keluar lah super Raiden. Kalau dapat super Raiden lah kau boleh dapat juga telur tio dalam tu. Dengan lagi ganti lah. Negio boleh, Negi ganti boleh, Dread Queen boleh, Velcana boleh. yang ni apa ni? Map yang Slay ke ataupun yang Den? Aku ni Sekejap aku nak pergi beli SR ticket, SR Parliament ticket. Tadi Parliament memang semua ada lock satu skill nak kena unlock Itu kena beli stimulan lah. Yang apa? kena- Yang stimulan yang mana satu? Tengok binatang Parliament kau tu buruk ke apa. Oh. Kalau buruk cari yang buruk punya stimulan. Kalau tak ada kau just beli yang universal stimulan. Eh, Universal semua boleh unlock situ. dia ada certain type macam ada Finally, yes. Oh my god, thank you. Thank you arranging god. macam Nama tu nama? Sekejap aku nak ni. Ah, Six, yes. And two execution. the gene that I want from these two guys. All elemental defense. Oh, Eden, ambil telur cepat. Pergi sini. Ya, Alright, stream, give me rainbow. Ah, nice rainbow. Sana. Mak bapak telur ni datang. Ya, Wih, cepat je kan? Oh, okay. Ya, aku ambil saya. Hari ni hari busy, ramai orang ah. Live. Oh, ada 2 chest. Betul. Oh, baik. Kit, you tak stream ke? Kat sini. Lalu. Tak. Aku pun nak tengok korang stream. Sorry lah kerja pun sibuk. Saya tak boleh Ada. Bawa laptop Ya, macam mana? Kalau tak pun stream dari phone lah. Dah telang kau pula. kita punya orang ni jenis follower bukan leader. Tak ada macam tu. Kerja. Semua leader kot. Dia tak boleh. Seorang kena alpha, yang lain semua beta. Situ cara dia. Oh, ini Wolfpack teori ni. Yes. Itu je betul. Betul je kalau semua leader susah juga tapi as man lah kan. Berebut lah. Kalau as man kena ada leadership juga. Ya, planning.
Mana yang dia ambil? Bagi aku leadership tu bagus kalau kita membimbing orang lah macam Syafiq kan. Tu okey lah. Daripada belakang bukan daripada depan. Weh, ini senpai ni. Mentor. Baik kita learn tau daripada orang. Betul. Ataupun kita learn bagi orang learn dari Biasa, kita. biasa. Aku learn stream pun dari Syafiq kan, ataupun selain Syafiq aku tengok agak orang lain stream. Belajar sikit-sikit kan. Kau belajar bagus daripada AP lah. AP tu very nice tu. Tapi dia jenis tak tu lah. Tak open minded sangat sikit lah. Dia ada dia punya cara. Oi, kau tak nak? Kit, ready dah Kit? Dah. Kita tunggu je. Boleh aku buat expedition tu, iya. Antara most pergi expedition. Boleh. Sekejap. Tadi aku dah buka semua ya. Tadi pun. Dia. Aku on the way. Sekejap. Relax. Ya, aku silap ke? Aku dah tak buka app tadi. Aku rasa aku buka tadi. Dah Kit, dah buka dah. Okey. Oh. Jap. Aku nak setting balik monster. Jom Aiden. Kita boleh ni. Kita ada heal dengan kinship. Boleh ni. Tak apa, nanti next time aku stream aku try ni. Aku try beli PC ke, senang sikit. Dengan line fiber lah. Betul. Shit, salah jalan. Nah. Nice. Okay, dia guna speed tau, Aiden. Tu sendiri. Dia sendiri. Lain. Yang Azura sedap. Madu. Aiden, jangan serang biasa dulu. Jangan serang guna yang ni, kinship skill. Kumpul je dia punya. Kita kumpul sikit dia punya power ni. Wow. Okey kata pusing itu. Relax dulu. Serang biasa dulu. Nice. Aku rasa boleh kot. Jom boleh lah. Dia nak guna skill ni.
Serang biasa ya? Okay. Ya, Serang biasa dulu lah. Nanti lepas dia guna skill, kita guna yang kinship tu. Okay, jom. Kinship. Okay. Member dapat telur tak tu? Ke mana ni? Nak bincang kau. Kau kutip telur belum? Belum. Tak ada luck ke? Sekejap. Bagi dia aku. Perhatian ni tu semua. Telur warna pink. Aku tak tekan lagi dialog. Tak tahu. Ini keluar. Ada. Aku rasa dia guna power. Oh, dia guna skill. Tak perasan pula. Sikit lagi. Drop chocolate. Nanti. Come on, let's go. Yes, come on. What? Okay. Shh. Let's go. Seriously. Okay. Dapat Tiostra lagi. Go. Yes. Here we go, boys. Finally. It's been 1 hour and a half. Farming eggs, yes. Now the problem is kan, I've been doing this for 1 hour and a half. Enjoy is a very understatement of a term. Cicil lah aku ni tak layak. Kau marah ni. Ya, aku Dah buffkan. kecil. Berkicir eh? Yes. Kawan-kawan sudah dapat lah. Mantap. Nice. Tak lagi. Anda cakap, jangan harapkan. Ini. Sekarang berlambak pula ni. Fire monster. Tak apa. Simpan je. Gabung lah. Stack enemy speed. Mati je lah. Mati lah tu. Gitu. Okay, Nak kena upgrade weapon je. apa ni? Cupi yang Kirin tu dia ice ke? Confirm? Orochi Kirin, yes, ice. Map apa yang ada ice lah kalau
Yang Snowy Mountain Snowy Mountain lah. Sekejap. That's the only place lah kalau you nak farm ice. Kalau nak cara susah, pergi dah dekat Loloskar tu. Uish. Belum. Yang tu buang masa lah. Masa you, I farm there about 1 week, you know. Seminggu farm sana, dapatlah semua jin yang nak. Betul. Walaupun it takes 1 week kan. So, hahaha je lah. Oh. Cik aku. Apa ni? Aiden, pergi lagi tak? Aku rasa besok. Apa? Tak dengar ni. Sekejap nak tengok dulu apa nak farm. Aku nak increase ni Rhyme Guard Armor. Pergi kau ngikutin telur. Weh, aku tak sampai lagi ni. Kau nak ambil chest kat bawah sungai. Mi. Take those. Aiden, kita buat yang Slay dulu. Okey tak? Slay Velkanau. The first grab gamers. Aku nak collect dia punya part. Tak siap lagi pula. Slay Velkana. Velkana is fire. Okay. Aku buka Slay tau, Slay map. You mean? Nanti korang send lah gambar-gambar kat ni, kat Discord. Aku nak upload untuk rujukan. Atau korang ada build yang aku tak tahu. Kalau rice boleh lah juga tak? Tu nak bagi kau apa? Eh, Kak Sori ni banyak sangat. Saya dia pasal dia ikut cap. Lu pakai baju satu set dah ada 3 skill. Ingat? Ya, aku nampak. Senang lah. Mana tahu ada jeans unik. So, aku punya monster yang paling kuat pun aku rasa si Hellblade, Velkana, Mizu. Tu. Ada setiap attribute dengan setiap skill okey. Kenapa? Tengah macam tu. Okay, baru sampai ke tu. Dah habis dah. Aku baru nak join. Dah lama dah. Dah langgar dah. Asal loading. Ucap aja. Ya, ya, tak nampak pun. Ya. Kau masuk. Tak nampak yang Slay map tu? Nampak. Aku dah buka dia. Friends. Ya. Oh. Ya. Tapi shock juga kalau Rise boleh, kalau story boleh main 4 orang. Memang boss tu kena kuat lah. Ui, memang best tu. Nampak? Kat ni. Rasa naik boss untuk next event. Binatang dah. Orang bolos. Aku tak nampak weh. Tak nampak? The hell? Banyak kali refresh ni. Aku keluar dulu. Takkan aku punya internet lagi lag? The hell? Tapi okey je. Stream hijau je.
Okay, aku buat apa? Punya line je problem. Ya, aku nak lawan dia tu. Slay je Slay Belkana. Mana Belkana ni? Where is Belkana? Okay, Belkana, Slay. Ke aku kena invite guna match room? Okay. Dah. New map. Dah, sekejap Dah, aku refresh. Tak Tak ada. nampak? Aku tersumpah, tak jumpa. The hell? Ya. Okay, kalau macam tu kita buat ni lah yang apa nama dia? Yang guna den biasa sikit tu. Harap-harap dia Belkana. Kalau yang slay tu tak tahu basically one of you guys tak buat lagi start quest tu. Oh. Tapi Aiden dah tinggi kot. Yo, Syafiq. Tak, dia cakap benda tu akan nampak bila dia dah buat sub quest tu dari dulu. Trust tu. Kalau tak buat lagi memang tak akan keluar dekat sub quest dalam co-op. Oh. Syafiq, kita semua kat ni tau. Kat Discord. your Discord. Aiden, aku buat rumah. Aku nak main je malam ni. Okay. Ya. Snowy Mountain Den Please lah bagi Belkana, please. I need your item. Okay. Okay dah. Aku nak tukar punya ni jap. Ni aku kongsi jap. Oh, boleh. Take your time. Bawa fire tau. Kalau Belkana. Aku lupa nak tukar. Tak apa. Aku buat Blavenus. Boleh. Harap-harap dia Belkana. Kalau tak Rajang memang GG. Tanda lock kot. Kalau tanda lupa okey juga. Rajang. Pula. Belkana. Rajang ke? Syafiq, kita semua kat ni tau, kat Discord. Marilah. Yes, Belkana. Nice. Collect dulu chest. Special je. Sekejap. Tadi ya. Ada. Sebelah sini ada chest pula. Ada chest. Normalnya. Depan. Sini. Aiden ada 2 chest dekat bawah Belakang ni. ni siapa tak? Tak ada. Wah, ada. Ya, aku dulu. Silap dulu. Ada 2 chest. Dia bagi bottle cap dengan ancient vial tu. Yang atas tu ni, apa ni? Kau nak boleh flash ke? Aku boleh. Mati dia tak ni ke? Okay, boleh. Lawan apa tu? Sampai nak flash. Lawan Senbaria awak.
Mati. Tu. Tak suka lagi. Banyaknya tiket normal kat sini. Fishing tiket biasa ni. Bisa dapat telur palem ni pula lah. Kenapa? Kenapa aku nak palu ni? Oh. Warna apa ni? Baiklah. Fire. Bukan dragon Oh crap. Kenapa? Dapat lawan je lah. Ini langgar. Ice. Sama Pasal air ni. Ya, guna. Ya. Ayah. HP biar air. Masuk guna. Aku tamak ni. Sampai dia keluar. Humble fans. Tak tahu. Ya, aku pakai hot wheels tau. Oh, okey, tak apa. Ya, tak ada ni. Serang kan? Okey. Tak. Serang je semua. Pecah terus. Power kan? Dia guna dia technical tu. Sekejap aku invite dulu. Aku invite Syafiq jap. Kita nak invite Syafiq. Where is Syafiq? Invite. Pecah baru. Oh, besok okey. Okey. Wow. Terus full. Oh. Tak guna kan? Aku rasa dia power ke sekarang ni? Power. Nice. Guna taksi. Sikit lagi tu. Bye-bye. Bye-bye. Habis. Nurse gila punya rainbow. Aku ambil je lah. Aku tadi tamak tu lah.
nice Rainbow. Sekejap. Nak Zinogre juga. Boleh lah. Red King. Ya. Tabak. Kita jangan jadi tamak juga. Map paling cepat kan? Sekejap je. Zinogre. Boleh chat lah. Boleh lah. Boleh lah ni. Asalkan dia lightning boleh lah. Boleh lah kita baca. Kid dah offline ke? Ada. Oh, sunyi. Air je. Haus je. Oh. Ingat tadi dah offline. Aku Ah. mau esok kot. Okay. Thank you dok. Ada Nak belajar macam-macam. Kan besok kalau kau orang raja lah. Aku. Besok macam time-time ni boleh kot. Aku dah balik kerja. Boleh. Ya, apa nanti Roger je lah Discord. Kalau kau mesej aku, kau PM lah dekat Messenger tu. Betul. Besok ada 2-3 seller pun nak jumpa. Kerja apa ni? Apa? Kau kerja apa? JNT ke? Ke Tak, maintenance. Ya tak. Kerja maintenance. Kerja Oh. building. So tak pernah jaga satu tempat sama. Best lah bila aku jaga area bandar JB tu nak pergi kedai game senang. Aku nak pre-order game Fatal Frame tu. Macam best tu game lama ni tak. yang itu ada dekat Switch ke? Kalau ada dekat Switch aku nak try. Fatal Frame yang baru ni ada kat Switch. Switch ada PS4 tu. Tapi itulah dia tak boleh pakai Switch kau kena pakai controller. Sebab bila kau nak handle kamera nak ambil gambar hantu kau nak kena cepat. Macam itu. Ni Aiden dia guna Macam speed tau. Apa game tokai tu. Tapi yang Kimetsu tu macam shock je. Itu PS4 dengan tu PC. Tak apalah, kalau korang dah beli, boleh lah aku tengok. Stream lah sikit-sikit. Kerja aku ramai streamer dekat JP ni pasti lah. Kedai-kedai dah beritahu. Banyak tu orang tak nak ambil tu lah. Digital tak berapa. Mungkin tak shock tapi macam okey je Orang kata tengok. ada orang risky diorang tak nak beli macam tak best, nanti diorang boleh jual balik. So dapat balik ada duit pusing. Game tu based on anime. So macam content dia takut orang tahu benda tu macam Lah. anime pun tak habis lagi kan. Betul juga. Tapi manga dah habis kan? Manga aku dah baca sampai habis. Sebab orang dah cakap lah konsep manga dengan anime dengan game diorang kalau boleh tak nak sama. Oh. Diorang nak bezakan Alright kan? Saya minta beli dulu. Thank you Jupi. Alright. Malam semua tak boleh ha. Bye. Cakap saya ada Good night, good night. Good night. Nice lah Aiden, pecahkan terus.
Night. Kita buat ni last, lepas tu rehat lah. Kena bangun awal ke esok, nak pergi bank. Tak guna lagi tau. Okay. Kampenya tutup awal kan. Oh. Kalau tak nanti baris panjang pula. Stres. Aku pukul 2 dah tutup. Awal betul. Ramai orang. Kan kena jaga ni SOP. Yalah. Nice. Dia Jom, pecahkan dia punya wing serang kepak dia. Wing kan. Ha. Let's go. Double kinship. Lawa lah. Sekejap. How do I screenshot ni? Ya. Nak record. Okay. Save. Woo! Yang tak ramai mana yang tu. Semua critical. One. Nice. Two. Nice. Three. Sikit lagi. Aku rasa dia guna. Ini memang satu hul. Okay, nice. Aku rasa dia guna technical kan mah. Sikit lagi. Bye bye. Oh, dah terliu lah. Nice. Okay, Aiden, esok lah dengan sekali dengan kek dengan apa ni? QP. Boleh. Rehat jap. Nanti tak bangun pula nak pergi bank, withdraw duit semua. It's okay. Thank you. Thank you lah korang untuk share dengan like. Tadi aku baru nak tengok Aiden live tadi tapi dua kali kau off. Oh sama, aku ni Aiden pun dah tiba dah stop. Tak pernah. Dapat lagi. Balik. Yang tu kirin ke apa? Ha. Yang ini apa? Ya, ini Velcana ke? Sekejap. Okay, ngam. Aku nak Velcana kak. Ingin ambil ya, mana ni? Jangan tamak. Alright, thanks man. Okay, thank you. Bye. Alright. Alright, about to off. Thank you tadi. Thank you Jer for the stars. Honey pun for the stars. Fake pun
Lambat lah Afiq, tapi thank you man. Jangan lupa juga saya punya kawan-kawan tadi yang like dengan share, as well as my brothers. Right, that's all for night. 2 jam hunting. Thank you.